Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya bersama dengan Nur Fatihah yang baru-baru ni hilang daripada mana? Sarawak, daripada Sarawak. Sebenarnya Nur Fatihah ni dia dibawa, dia dikurung dalam salah satu company di Phnom Penh, dan akhirnya saya berjaya kesan keberadaan Nur Fatihah ini, dan saya telah pun berunding dengan company untuk minta company lepaskan dia dengan kadar segera. Dan alhamdulillah hari ini rundingan tu hanya berlaku 2 hari, dan hari ini juga company telah pun menghantar dia pulang ke tanah air. Jadi masalah yang dihadapi adalah dia tidak dibenarkan menggunakan telefon. Jadi kita susah nak tahu lokasi dia di mana. Tapi dengan bantuan beberapa pihak, kita dapat mengesahkan dia di lokasi mana, dan akhirnya kita dapat buat rundingan, dan akhirnya pihak company juga bersetuju untuk melepaskan dia tanpa syarat, tanpa perlu bayar tebusan, tanpa dia diugut, dan semua perjalanan dia ditanggung oleh pihak company. Dia alhamdulillah Fatihah dia telah selamat, dan tadi pun sedang media saya dah cakap dah berkenaan dengan Fatihah melalui TV3, China Press dan sebagainya. Dan saya harap agar rakyat Malaysia yang lain tidak terpedaya dengan gaji-gaji yang menawarkan tawaran yang sangat lumayan, kerana ini semua mustahil.